Bila hampa sampai di The Fat Burger, hampa perasan di belakang ni, sebelum hampa order, penuh gambar burger yang aku akan letak di depan. Mari aku tunjuk gambar dan aku explain gambar sebab apa aku letak gambar burger di depan bahagian cashier ni. Jom. Even menu di The Fat Burger pun aku letak gambar. Setiap menu memang ada gambar sebab aku nak bagi hampa boleh imagine burger tu punya rupa macam mana yang nak mai kat hampa. Faham tak? Bila tak ada gambar, hampa baca saja nama dia, hampa tak boleh nak imagine. So bila aku letak gambar macam ni, memang hampa dah boleh imagine lah burger tu nak mai kat hampa bila hampa nak makan macam mana. Yang ni untuk bahagian menu lah. So di bahagian depan ni, sebelum hampa masuk, hampa akan jumpa lagi dua gambar gergasi besar punya. Di sebelah kiri ni ada menu seasonal. Macam bulan ni kita ada teriyaki tank, harga RM25. So belah kiri ni memang aku specialize untuk letak menu-menu seasonal. Macam Big Mac bulan lepas, Ribs Burger, semua akan berada di belah kiri ni. So untuk belah kanan ni, the one and only our brisket burger lah. Yang ni burger antara yang paling famous yang ada di The Fat Burger Bayan Baru Pulau Pinang. Even di design pun sama, yang ni hot selling. So ini brisket burger. Mai sini, especially yang first timer, cuba yang ni. Menu kedua yang top apa bang? Mai sini. Tu nampak tu, The Fat Mess. Yang tu dah lama dah menu tu wujud di The Fat Burger. Dah lama dah daripada kami zaman Tok Kong Ulang lagi, menu tu dah wujud dah pun. Yang tu kira orang mai, siapa pun minat cheese, hantu cheese memang dia akan try yang The Fat Mess tu lah. So yang tu yang nak beritahu hampa. So bila hampa main The Fat Burger, memang hampa tak gaduh nak fikir rupa menu tu macam mana sebab kami dah belanja hampa rupa gambar burger tu macam mana. So yang mana belum try lagi, mai ke The Fat Burger, boleh singgah mai. Bayan Baru ada, The Zen pun ada, okey?